Masalah ni berlaku kerana masalah backlight, iaitu lampu yang memantulkan cahaya lampu pada skrin ni. So pada yang korang nak lebih tahu, so ini adalah panel untuk lampu backlight untuk TV, smart TV LED lah. So aku ambil, so korang boleh tengok dia macam ni. Ni ada LED kan, korang nampak. Okay, belakang ni macam ni lah. Okay, aku dah buka keseluruhan. So dalam backlight yang dimasukkan adalah seperti inilah. Nampak? Yang aku beli tadi ada 5 backlight. Okay, semua skru telah ditanggalkan. So kita tarik je. Tarik buang macam tu je. Tarik keluarkan je. Okay. Kemudian kita letakkan kembali. Susun. Okay, semua soket back panel telah dipasang dengan betul. Semua dah dipasang dengan elok. Sekarang kita tutup back panel semula. Okey, aku dah siap pasang. Sekarang kita cuba turn on power. Okey ke tak? Alhamdulillah, TV dapat dihidupkan semula. Okey, sekarang tadi kalau TV korang tak hidup kan, tak close screen, tak menyala, tapi suara dia, kemungkinan yang rosak adalah back panel macam ni, iaitu backlight yang macam ni. Okey, bye.